Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Amni Hafizah, kru studio TVPSS, My LB Channel saluran informasi anda. Kita bersiaran dalam episod khas podcast sempena Maulidur Rasul 2026. Saya bersama Ustaz Muhammad Yusof sebagai Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Binjai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Boleh tak Ustaz ceritakan perjalanan Rasulullah dalam nak berhijrah ke Madinah, ke kota Mekah ke kota Madinah? Okey, baik Amni. Alhamdulillah. Terima kasih jumpa Ustaz untuk bersama dalam podcast LB China. Okey, baik. Untuk hari ini bila Amni tanya soalan macam mana kisah Rasulullah ni hijrah daripada kota Mekah kota Madinah kan. Sebenarnya biasa kita dengar kisah Rasulullah hijrah ni sebenarnya satu kisah yang sangat hebat. Rasulullah hijrah daripada kota Mekah kota Madinah sebab mendapat satu tekanan semasa Rasulullah berada di kota Mekah. Bila umat Islam menghadapi ujian, cabaran, rintangan daripada orang musyrikin kafir Quraisy ni, jadi perintah Allah SWT suruh bawa semua orang Islam pergi hijrah mencari tempat yang sangat aman damai. Jadi bertitik mula daripada hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah ni menjadi Islam berkembang sangat hebat sampai kita dapat nikmat iman dan Islam pada hari ini. Siapa sebenarnya Rasulullah ni Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita biasa kita dengar kan bila orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinonim dengan sikap dan peranan dia yang besar dalam agama Islam. Rasulullah ni merupakan utusan terakhir, utusan akhir zaman. Tak ada nabi dah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita umat Islam ni akhir zaman ni sangat bertuah sebenarnya sebab kita dapat nabi yang terakhir. Nabi yang bimbing kita, bawa kita pada agama Islam yang akan menyelamatkan kita di dunia, malah Rasulullah yang akan selamat kita di akhirat. Jadi sebab itulah kalau kita kenal betul-betul Rasulullah ni sebenarnya satu susuk tubuh yang sangat hebat yang banyak memberi manfaat pada kita bukan sahaja dekat dunia tapi Rasulullah yang akan tunggu kita, yang akan bagi syafaat kita di akhirat. Jadi kita mintalah biarlah kita kenal Rasulullah ni. Nak kenal Rasulullah ni bukan sahaja sekadar kita mendengar sebut nama dia, tapi kita cari kisah-kisah, kita cari siapa Rasulullah yang banyak diceritakan, dikisahkan dalam buku-buku. Contohnya kita boleh baca, kalau Amni nak kenal lagi Rasulullah kan, ada satu buku sejarah, iaitu buku Syama'il Muhammadiyah. Yang tu sangat best baca buku tu. Baca, kalau boleh kita galakkan semua murid-murid cari ataupun baca buku Syama'il Muhammadiyah yang banyak cerita kisah tentang Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah lah, semua melibatkan yang berkaitan dengan Rasulullah kalau nak kenal dengan lebih detail tu, insyaAllah. Baik, tapi kenapa kita kena sayangi Rasulullah? Okey, baik, bagus soalan tuan ni. Okey, kenapa kita perlu kasih pada Rasulullah? Saya ingat satu kisah daripada sepotong hadis yang mafhum daripada hadis ni. Bila mana ada seorang sahabat dia tanya, ya Rasulullah, bila berlaku hari kiamat? Tengok sahabat-sahabat ni kan, dia tanya sebab benda yang bila Rasulullah cerita tentang hari kiamat ni sangat menakutkan. Tu sahabat tanya, ya Rasulullah, bila berlaku hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? Apa yang awak persediakan nak menghadapi hari kiamat? Bukan Rasulullah jawab, bila berlaku besok ke, hari apa ke, yang kita tahu kan hari Jumaat kan. Tapi Rasulullah jawab, apa yang awak sediakan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat jawab, aku tak banyak amalan, tapi aku cinta dan kasih pada Allah dan Rasul. Apa jawab Rasulullah? Siapa yang kasih cinta pada aku akan bersama aku ke hari akhirat. Allahu Akbar. Contoh, sebab itulah kita ni kalau ada sifat kasih sayang kita bukan orang lain, hanya Rasulullah, insya-Allah kita akan bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti, insya-Allah. Itu sebab yang pertama saya nak bagi tahu kan, kalau kenapa kita perlu kasih cara macam mana kita nak kasih Rasulullah.
Salah satunya kita kena perbanyakkan selawat pada Rasulullah. Itu tanda salah satu benda yang senang saja membuktikan cinta kita pada Rasulullah, iaitu dengan perbanyakkan selawat. InsyaAllah. Baik. Dalam cerita Ustaz yang cerita ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil dalam kehidupan seharian? Okey, baik. Ini sebenarnya pengajaran yang Rasulullah bagi pada kita ni sebenarnya banyak sangat. Pengajaran daripada Rasulullah, panduan hidup Rasulullah sebenarnya banyak yang kita boleh kongsi. Ustaz ambil sikit je lah. Salah satu panduan yang kita boleh buat, kita mencontohi, ikut apa yang Nabi suruh. InsyaAllah kita akan selamat. Sebab tu Nabi kan, dia tinggal pada kita pada dua benda sahaja. Kalau salah satunya, kita sayang atau kasih pada perintah cinta Al-Quran. Mengasihi Al-Quran, insya-Allah baca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ni pesan Al-Quran ni lah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau kita nak dapat syafaat, nak dapat pertolongan daripada Rasulullah, salah satunya cintalah, kasihlah pada Al-Quran. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada penghujung podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami dan diteladani sepanjang hayat. Baik, bersama saya, Ami Hafizah, pengacara Kru Studio TV PSS, My LB Channel saluran informasi anda. Berjumpa lagi di lain episod. Bye!